Tabung haji saya simpan dalam bentuk emas sahaja tuan-puan. Nampak tak perbezaannya tuan-puan? Simpan dalam tabung haji dapat 2,000 saja. Simpan 10,000 selama 5 tahun. Tapi simpan dalam bentuk emas, dapat gram emas. Gram emas tu dah bernilai 20,000. Sebab itu di raya anak saya tak simpan dalam bentuk duit, saya simpan dalam bentuk emas. Nak simpan untuk pergi haji, saya tak simpan dalam bentuk duit, saya simpan dalam bentuk gram emas. Okey, apa saja untuk simpanan jangka masa panjang saya tak simpan dalam bentuk duit, saya simpan dalam bentuk gram emas. Saya simpan dalam bentuk ni, akaun emas. Memudahkan saya simpan minimum 100 ataupun 200, 300 tu pulang kepada saya nak simpan. Minimumnya 100. Kadang simpan 100, kadang simpan 200. Secara auto debit setiap bulan 200. Nanti ada duit lebih simpan lagi 100. Puan berminat nak mula simpan emas di Public Gold, ataupun boleh tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan guide tuan-puan sebaiknya. Jangan follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.